Alright, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Adam daripada JB Auto World. So hari ini saya nak review kereta raya lagi dekat sebelah saya ni. Tahun 2019 Alphard SC. So kalau nama SC dia sudah apa? Dia sudah full spec, maksud dia semua full, tak boleh habis sudah. Jom tengok kereta. Okey, kereta tahun 2019 Toyota Alphard 2.5 SC. Okey, harga jualan berapa? 164,800 sahaja. Okey, tengok condition dia. Sudah siap sekali dengan body kit Modalista. Tak payah cakap, full spec dia memang macam tu. Lepas tu tengok lampu dia, cantik ke tak cantik, dengan reka bentuk depan yang sangat-sangat menarik, ibarat transformer. Okey, reka bentuk badan depan ni tak akan ketinggalan zaman ni. Orang tengok memang dah cukup mewah. So bayangkan time raya you bawa kereta ni atas jalan, mewah ke tak mewah? Orang cakap per CCC. Apa maksud CCC? Maksud dia cun-cun Cina. Okey, jom kita tengok dalaman kereta ni. Okey. So, yang bawa kereta ni kalau ketua keluarga memang biasa yang bawa lah. Ketua keluarga memang akan rasa penat sikit. Yang seronok dia ialah siapa? Anak-anak dengan family yang dibawa. Sebab apa? Dia direka khas untuk membawa orang keluarga kita balik kampung bersama-sama untuk menjumpa orang tersayang dekat kampung halaman. Tengok pilot seat dia, cantik ke tak cantik lagi walaupun dia tahun 2019. Okey, datang sekali dengan dua power door, pilot seat. Tengok seat dia masih lawa lagi, dan yang paling penting kalau dah nama SC mesti ada power boot. Tengok belakang dia, cantik ke tak cantik. Okey, kereta ni saya tak payah recommend banyak. Tahun 2019, loan boleh masuk selama 8 tahun. Nak cuba full loan boleh tak boleh? Boleh. Macam biasa, WhatsApp saya dekat sini.